mencintai bunga-bunga. Walaupun majlis ini sempena Ramadan, dan kami sengaja buat di muka pintu seperti kita masuk ke dalam rumah Ramadan. Jadi baca puisi pintu pada malam ini. Telah terbuka ya pintu Ramadan, masuklah dengan ketakwaan. Itu dia punya tema. Tapi saya nak baca cerita bunga-bunga aja. Mencintai bunga-bunga. Jika benar kau cintai bunga-bunga, jangan kau buang durinya. Nikmati juga luka berdarah, jangan menghidu harumnya yang basah. Jika benar kau cintai bunga-bunga, jangan kau petik dari tangkainya. Biarkan ia bersulamkan embun dan panas. Tak mungkin ia hidup walau dipasu berukir emas. Jika benar kau cintai bunga-bunga, tuliskan aku sekuntum puisi, menerangkan warna indah dan baunya yang wangi. Tak perlu kau berikan sekuntum kembang terpetik dari induknya dengan tangkai berdarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.